Pertama, kecewa tak dapat naik. Kedua, mungkin dia ada maruah dan dia rasa malu dengan pendedahan tersebut. Dia berpencen awal. Tetapi saya dihubungi oleh teman-teman daripada Tentera Laut khususnya dan teman-teman yang berada di MINDEF menyatakan bahawa saya salah. Sabri Zali, Datuk Sabri Zali telah menjadi pengerusi Puspahanas. Puspahanas ni apa? Sekolah latihan paling tinggi Angkatan Tentera. Tentera udara, tentera laut, tentera darat, semuanya, termasuk juga ada beberapa pasukan-pasukan tentera daripada luar juga dilatih di situ. Kan, Puspahanas. Jadi kerana itu saya telah buat posting semula membetulkan kenyataan saya, di mana saya juga turut membuat beberapa pendedahan mengikut carian dan networking saya. Termasuklah saya telah mengeluarkan ikut carian saya gambar quote unquote mesra dia dengan seorang wanita. Kedua, saya tak nak naikkan video, nanti orang jadi 18SX kan. Saya tak nak naikkan video, tapi saya ambil print screen video tersebut daripada hotel, di mana memang dia sampai ke hotel. Malah saya ambil print screen tangkap layar daripada salah satu hotel di mana dia check in nama dia sendiri dengan menggunakan title Angkatan Tentera tu. Saya tak pastilah, mungkin dia nak 10% diskaun hotel tu ke apa kan, wallahualam. Dan saya juga menemui ada satu LOD, tuntutan undang-undang daripada suami wanita tersebut kepada Datuk Sabri Zali, ekoran daripada Datuk Sabri Zali telah mengganggu rumah tangga dia, dan ini memang ada dalam perundangan Malaysia, malah dalam court martial undang-undang tentera pun ada kan. Jadi saya naikkan. Lantas 2 hari selepas saya naikkan, Datuk Sabri Zali telah buat sidang media di premis tentera dengan pakai baju tentera. Kerana itu saya sebut kan, Datuk Sabri Zali, pertama sekali, kamu dapat clearance atau tidak kebenaran daripada Angkatan Tentera, Majlis Tentera ataupun MINDEF ataupun menteri. Kamu bercakap isu peribadi kamu kan, pergi main golf dengan perempuan apa semua ni isu peribadi, bukan isu tentera kan. Kamu bercakap isu peribadi dengan pakai uniform dan bawa pula seorang lawyer yang adakah lawyer tu menjadi panel kepada Angkatan Tentera Malaysia kan. Kemudian dia menuduh juga saya fitnah dia kan. Maka hari ini tuan-tuan, kan itu saya kata, kalau tak sedia, rasa bersalah dan dia memang lakukan, cuba bertenang, akui kesalahan dan berdepan dengan tindakan. Bukan menutup salah penipuan dengan penipuan yang lain. Kan? Maka takdir Allah, saya telah ditemukan oleh seorang rakan dengan satu orang yang merupakan suami kepada wanita tersebut. Orang yang menghantar LOD kepada Sabri Zali itu sendiri kan. Dan hari ini saya di sebelah kiri saya sebelah kanan saya saudara Syariman yang merupakan suami kepada wanita tersebut. Ada perkara yang dia nak ketengah. Saudara jangan lari. Ini bukan pertembungan. Saya tak bawa isu ni kepada isu peribadi, tetapi saya hadirkan saudara Syariman kerana sebagai seorang lelaki, dia selalu bercerai ni perempuan lah yang popular kan, cerita sedih apa semua, kecuali ada 2 orang artis dia yang jadi popular, dia jadi dapat perhatian. Tapi saudara kena faham bahawa ini soal keadilan. Kamu ada pangkat, kamu ada bintang-bintang, tidak bererti kamu boleh tindas semua orang sebegitu rupa. Saya persilakan sahabat saya yang ditemukan beberapa hari ini untuk menyatakan apa sebenarnya yang berlaku. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Dah tekan pula. Ni pun apa trap tak kan? Ha. Ni. Boleh saya baca terus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sarimah bin Bakar, adalah suami kepada Datuk Seri. Dia ada title Datuk Seri, dia baru dapat title Datuk Seri. Syarina Syarilah binti Daud, iaitu wanita yang terdapat dalam gambar-gambar yang Cikgu Bat tular bersama Laksamana Madya Datuk Sabri Zali. Saya dan isteri telah menikah secara sah mengikut hukum syarak di luar negara pada 25 Februari 2025 dengan wali pernikahan ialah ayahanda beliau sendiri, Haji Daud bin Talib Taib. Kenyataan ini bukan tujuan untuk mengaitkan mana-mana pihak. Sebaliknya, saya terpanggil untuk menjelaskan kedudukan sebenar serta menuntut keadilan bagi pihak diri saya. Saya dan isteri terlibat bersama dalam berbagai urusan perniagaan. Syarikat kami telah menerima tugasan daripada sebuah syarikat lain, dan melalui syarikat itu isteri saya iaitu Datuk Seri Dasyarina telah berkenalan dengan Datuk Sabri Zali. Namun selepas perkenalan tersebut, saya mendapati berlaku perubahan ketara dalam sikap isteri saya. Berasa tidak puas hati dengan perubahan itu, saya telah menjalankan siasatan sendiri dan menemui mesej-mesej berunsur mesra, termasuk penggunaan panggilan sayang, baby lah, macam-macam lah mesra yang Cikgu Bat telah tularkan tu, masuk menggunakan panggilan sayang, komunikasi dan antara beliau dan Datuk Sabri Zali dan isteri saya. Selain itu, saya turut mensyaki bahawa Datuk Sabri Zali telah mendaftar masuk ke sebuah hotel menggunakan nama dan pangkat tenteranya, kemungkinan bagi tujuan mendapatkan diskaun, dan rakaman CCTV menunjukkan beliau serta isteri saya disyaki memasuki bilik yang sama. Perkara ini bukan sekadar melibatkan gambar-gambar mesra di padang golf semata-mata. Pada peringkat awal penemuan mesej-mesej tersebut, saya sendiri telah menghubungi melalui WhatsApp Datuk Sabri Zali, namun keadaan tidak berubah. Beliau tidak menjawab mula-mula WhatsApp saya semua ni. Namun keadaan tidak berubah. Sesuai daripada itu, saya telah mengambil tindakan undang-undang dan menghantar surat LOD kepada beliau. Tetapi balasan yang diterima tidak memuaskan hati saya dan peguam saya. Selepas pembedahan dibuat oleh Cikgu Bat berhubung Datuk Seri Sabri Zali ni, saya telah menghubungi beliau untuk memohon bantuan dan usaha menuntut keadilan bagi pihak saya. Saya tidak pasti semua sumber gambar rakaman CCTV dokumen berkaitan isteri saya dan Datuk Seri Sabri yang diperolehi oleh Cikgu Bat. Namun, saya mengesahkan bahawa bahan-bahan tersebut adalah benar, bukannya palsu seperti yang didakwa oleh Datuk Seri Sabri Zali. Saya telah membuat laporan polis dengan nombor laporan Ampang 023551-25. Namun sehingga kini saya amat kecewa kerana tiada sebarang tindakan diambil. Saya tertanya-tanya sama ada kedudukan beliau sebagai seorang tentera berbintang menyebabkan beliau dilindungi. Saya tidak mempunyai latar belakang undang-undang. Saya hanyalah seorang lelaki biasa, kerja biasa yang menuntut keadilan bagi pihak diri saya. Berdasarkan pengawatan saya, tindakan Datuk Sabri Zali berkemungkinan melanggar undang-undang, termasuk Seksyen 498 Kanun Kesiasaan Akta 574 berkaitan memikat isteri orang atau berkemungkinan kesalahan zina di bawah Seksyen 497 hubungan sulit. Kesalahan ini boleh diambil tindakan di bawah Akta Angkatan Tentera 1972 yang memperuntukkan hukuman penjara dan denda. Sebagai seorang pegawai kanan yang memegang jawatan tinggi di institusi latihan tertinggi tentera, beliau seharusnya menunjukkan teladan yang baik. Perbuatan bukan saja mencemarkan imej institusi tentera, malah memalukan negara. Tujuan saya tampil ke hadapan adalah semata-mata untuk menuntut keadilan. Sebagai seorang manusia biasa, maruah saya telah tercalar dan saya berasa amat terhina dengan tindakan Datuk Sabri Zali yang berkedudukan dan berpangkat tinggi yang masih melayan dan berkomunikasi dengan isteri saya. Yang benar saya, Sariman. Okey. Itu saja setakat ni. Dengar Agus. Ya, tak payah alih. Dengar. Okey. Wanita yang Okey. nama lagi itu yang ujung kecil tu ruang kemat perkataan. Okey. Tuan-tuan, kerana tu saya kata kan,
Kalau khair panjang sekal lautan dalam jangan diduga.